Ikan gelama, si ikan haruan. Tangkaplah dengan joran. Rajin-rajinlah membantu jiran. Pupuk kerjasama, erat perpaduan. Yang dimuliakan pengacara majlis, yang dihormati barisan hakim, yang arif lagi bijaksana, guru-guru hebat dan sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam saya sembahkan sebuah kisah jadi ingatan. Hidup bahagia, aman sentosa, begitu kisah dalam cerita. Apa khabar semua? Semoga kita sihat dan ceria pada hari ini. Suka saya berkongsi sebuah kisah bertajuk Si Kecil dan Pokok Ajaib. Di sebuah kampung yang damai, tinggal seorang budak lelaki bernama Aiman. Aiman sangat suka bermain, tetapi dia juga sangat penyayang terhadap alam sekitar. Pada suatu hari, Aiman sedang bermain di belakang rumah apabila dia terlihat sebatang anak pokok kecil yang hampir layu. Kasihan pokok ini, mungkin dia haus, kata Aiman. Dia pun segera mengambil air dan menyiram anak pokok itu. Setiap hari, Aiman datang menyiram dan bercakap dengan pokok itu. Pokok, kau mesti kuat ya, jangan putus asa, katanya. Seminggu kemudian, sesuatu yang ajaib berlaku. Pokok itu mula bercakap. Terima kasih Aiman kerana kamu baik hati dan menjaga alam. Aku akan berikan kamu satu hadiah, kata pokok itu. Pokok itu mengeluarkan buah ajaib. Jika kamu makan buah ini dan berdoa untuk sesuatu yang baik, ia akan menjadi kenyataan. Aiman pun makan buah itu dan berdoa, saya mahu semua orang di kampung ini hidup aman, tolong-menolong dan menjaga alam. Esoknya, kampung itu menjadi lebih ceria. Orang dewasa menanam pokok bersama, kanak-kanak mengutip sampah dan saling membantu. Semua orang senyum dan hidup dalam semangat badani. Berkasih sayang, hormat menghormati dan sayang akan bumi. Aiman tersenyum. Dia sedar untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik, kita hanya perlu mulakan dengan kebaikan yang kecil, seperti menyiram pokok kecil. Apa yang kita dapat dari kisah ini, kawan-kawan? Terdapat nilai madani yang ditekankan di sini. Pertama, ihsan, iaitu buat baik kepada alam. Kedua, harmoni, iaitu hidup aman bersama. Ketiga, kesejahteraan, sentiasalah berdoa dan berharap yang baik-baik. Keempat, kebertanggungjawabaan, iaitu menjaga persekitaran bersama-sama. Daun paras dilipat-lipat, buat kelupis di pagi raya. Lama sudah hidup pakat, hidup harmoni, rasa bahagia. Akhir kata, biarlah kita menjadi seperti Aiman yang baik hati dan bertanggungjawab demi kesejahteraan bersama. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih semua.